Soal lepas satu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa wala. InsyaAllah kita akan membaca ahkam tibbiyah yang sangat penting. InsyaAllah kita akan membahaskan menggunakan buku Syekh Ali Al-Qardari. Jadi ahkam tib ini dia bukan perubatan tradisional ataupun perubatan Islam, tetapi adalah fiqh yang membicarakan tentang ahkam yang berkaitan dengan fiqh-fiqh perubatan moden dan juga yang lama, tapi poin dia ialah bukan yang melibatkan tradisional. Dan qadaya tibbiyah ini sangat penting. Ratusan ataupun ribuan fiqh-fiqh yang melibatkan perubatan moden yang berkembang dengan pesat setelah berlakunya revolusi industri 1785. Jadi sains berkembang dengan begitu pesat, terutamanya perubatan. Perubatan sangat mendapat sambutan di kalangan para ulama. Cuma ulama kita mula mengambil berat tentang ahkam tibbiyah ni pada lewat 1998. Jadi yang banyak terlibat dalam fiqh perubatan ini di Mesir, di Kuwait, banyak menggunakan muktamar ulum tibbiyah. Di Malaysia agak lambat sedikit, kerana mungkin kita tidak ada satu awareness tentang kepentingan ahkam tibbiyah. Alhamdulillah bila ada kesedaran itu, sekarang ni ramai orang membicarakan dan banyak tesis-tesis yang membicarakan tentang ahkam tibbiyah. Dan kalau di peringkat degree, tak banyak orang syariah mempelajari ahkam tibbiyah. Ya. Kalau di Mesir ni selalunya di Azhar form tahun 4 ataupun tahun 1. Tahun 1 adalah qadaya mu'asirah. Kemudian berhenti, kalau masuk dari iftar barulah mempelajari secara tuntas. Kalau di Malaysia tak banyak universiti yang membahaskan ahkam tibbiyah. Dia banyak pada seminar. Tapi kalau khususan tib itu pakar tidak begitu ramai seperti muamalat ramai. Muamalat ada ribuan tokoh-tokoh, pada pelajar-pelajar tokoh-tokoh mungkinlah tak sampai ribuan, tapi makna dia ratusan. Kalau kita tengok dari sudut syarah komiti pun lebih daripada 180 orang yang ada lesen. Kalau syarah advisor lebih kurang 70 orang. So mana ramai. Tapi kalau pakar perubatan ni tak ramai. Kalau di Malaysia ni macam Dr. Izhar, Datin Naimah, yang banyak terlibat dulu Dr. Irwan, Dr. Wifaq. So apa nama, dia tak ramai yang mendalami. Kalau perubatan Islam tu ramai lah. Tapi perubatan Islam tu bukan ilmu yang bersifat kajian, dia mau kepada tahmin barakah kan. Maknanya kalau ada orang tu orang soleh, ada barakah, makbul doa dia. Kan tak salah, ruqyah tu masyru'. Cuma yang mendalami isu klon, derma organ, derma darah, DNA, banyaklah isu apa lagi isu abortion, apa dia, termination of pregnant kan. Banyak isu, ratusan ribuan. Kalau di Darul Iftar kami belajar makna puluhan ahkam tibbiyah. Kita study dan baca kajian. Dan ini yang kita cuba buat supaya kita membantu banyak-banyak universiti boleh faham isu tib. Dan ahkam tibbiyah ni sangat menarik. Kita kena study case by case, tapi kena faham tabiat. Perubatan ni dia satu ilmu yang
paling afdal selepas ilmu syariah, lebih afdal daripada ilmu ekonomi, lebih afdal daripada ilmu muamalat, kerana dia berkaitan dengan kemanusiaan. Sebab itu ilmu perubatan ini di Amerika, di UK, di Mesir berkembang. Orang kaji sampai kepada genetik, rawatan melalui genetik, kaji tentang brain death, jantung mati, otak mati, bank manusia dengan belasan bank manusia ni, ada tulang, ada kulit, ada kornea, ada usus, ada darah, buah pinggang, jantung. Luas dia punya penggunaan. Cuma kesedaran masyarakat Islam di Malaysia tak sampai 10% di dalam aktif dalam kegiatan menerima organ, menerima darah, kerana kita tak create kesedaran kat situ. Dan perlu ada, orang kata apa, kesedaran dari sudut ilmu perubatan. Dan banyak mitos-mitos, mitos ONG, orang faham orang beranak tak boleh buat macam tu, tak boleh keluar rumah, tak boleh angin sana, angin sini. Banyak mitos. Pantang kena 1 hari. Jangan boleh lagi pantang orang kan. Benda duniawi kan, benda bukan qat'iyat. Dalam sains dia ada qat'iyat, ada zanniyat, mutaghayyirat dia. Banyak benda-benda mitos dalam perubatan ini. Orang perempuan dia fikir macam ni, kena buat macam ni, tak boleh makan yang tu, tak boleh makan yang ni. Banyak mitos kita ni. Tak boleh air sejuk lah, panas, orak sejuk. Tak ada dalam istilah sains orak sejuk. Orak pun tak ada dalam sains. Kita punya orak saraf. Tapi itu term-term bukan ilmiah. Tapi nak didik masyarakat ni sebab interaksi, masih ada kefahaman Panadol ini bahaya. Itu semua mitos-mitos. Semua buat berdasarkan testimoni. Makan ni tak boleh, makan tu tak boleh. Kalau orang bersunat tak boleh makan ayam. Kan itu kan mitos-mitos. Sebab kita tak belajar sains. Kerugian. Kena explore ilmu-ilmu sains ni dalam bentuk taktik. Kerana perubahan sains telah mengubah banyak ahkam fiqhiyah. DNA-nya, ada ilmu forensiknya. Selalu orang tafsir, kalau kita buat forensik, mayat sakit. Tak ada istilah mayat sakit. Mayat lah, tak ada roh. Ke mana? Orang tu tak ada roh, macam mana nak kata sakit? Yang ada ialah, mimbabi takrimil insan. Kita nak hormat dia, bukan mayat tu sakit. Tak ada pun nas yang katakan mayat sakit. Nah, yang bicarakan ialah penghormatan kepada mayat. Ya. Bila kita belajar ahkam tabi'ah, kita akan nampak banyak i'jaz Quran ni. Tapi pengajian ni tak begitu popular. Orang pun lebih suka kepada perubatan tradisional. Perubatan yang mitos, perubatan yang berdasarkan testimoni, simple, explain, dan tak perlu mengaji lama. Sains dia. Sebenarnya ahli perubatan ni lebih ikhlas daripada orang agama seperti kita. Bukanlah secara spesifik tapi secara umum. Sebab mereka lebih jujur. Dari sudut pengajian mereka pun lebih bagus daripada kita. Mereka 6 tahun mengaji tough. Kita mengaji, budak-budak agama mengaji nak PowerPoint. PowerPoint ni dia merosakkan pemikiran, takhassus dan juga kepakaran. Tak akan ada kepakaran daripada PowerPoint. PowerPoint ni untuk bantu je, facilitate je. Dan semua sistem ni merosakkan semua pemikiran ahli syariah. Secara hakiki. Tak kena kitab. Tak boleh baca kitab Arab. Semua merosakkan. Program yang syariah yang tidak berteraskan bahasa Arab, semua merosakkan identiti ilmu itu sendiri. Kerana kita tak tahu siapa orang ulama. Ulama asalnya adalah penguasaan bahasa Arab. Tapi medik dia mempertahankan. Tak boleh belajar daripada bahasa lain. Mesti bahasa Inggeris. UKM nak buat perubahan. Medik nak buat bahasa Melayu. Tak boleh. Tak akan jadi doktor orang faham bahasa, tak faham bahasa Inggeris. Tapi ilmu agama dirosakkan dengan mempelajari agama dalam bahasa selain daripada bahasa Arab. Maknanya begitulah.
syariah itu dikuasai oleh orang yang tidak faham bahasa Arab. Tak tahu nahwu, tak tahu saraf, tak tahu balaghah. Dan mereka yang berceramah. So ini realiti. Kalau tak betul boleh berbetul, tapi itu realiti. Tapi ahli perubatan buku tebal. Ngaji 6 tahun. Cuti sikit. Tak bercampur dengan orang. Tapi orang agama, ziarah sana, ziarah sini, persatuan sana, persatuan sini. Bila nak mengaji? Takkan mengaji agama tu simple je. Ada yang tak mengaji langsung, hanya masuk exam. Tak tahu dah saya buat apa. Dah jadi macam menteri dah. Jadi perubatan, exam, dia punya Q&A dia, betul satu, salah satu, kosong. Tak ada tentang. Dia agama hentam tu. Jadi akhirnya dia ceramah pun hentam. Sebab medik ni memang betul-betul integriti, syafafiyah. Banyak agama tak dijaga kualiti ni. Tak ada hafal matan, tak ada hafal kitab, tak ada tahu turas. Dan budak-budak pun tak mau mengaji betul-betul. Hanya harap soalan sport. Mana nak dia penceramah. Itu kalau kita nak bicara root cause kenapa sekarang ni dia menjadi fauda pemikiran. Sebab terlampau ramai orang mengaji agama tak disusun dengan cara yang betul. Kita terima aja pengaji agama secara mudah. Dahulu mengaji agama tak betul. Hanya orang terpilih je boleh mengaji syariah. Sekarang ni open. Semua orang boleh mengaji syariah. Jadi ini realiti. Tapi tak apalah. Macam mana dah wakil ada macam tu. Tapi kalau orang bicara kenapa syariah ini tak ada tokoh seperti perubatan luar biasa. Kita tengok ni Dr. Emilda, ini pakar. Sangat brilliant otak. Pengajian takhasus. Ijaz. Tapi kalau orang agama tak semualah. Pemikiran jumur sana. Bicaranya tahlil, cara benda. Yang berulang. Student dia pun nampak tak serius belajar. Betul tak saya kata ni? Orang ahli perubatan ni lebih ikhlas daripada kita. Mengkaji. Dan menggunakan pelbagai formula. Study sehari 12 jam, 14 jam. Budak medik mana ada study macam budak syariah? Dia pun tak bercampur dengan orang. UKM, dia punya medik dia kat mana? Ya? Ada kat Kajang? Tak ada. UM, semua diasingkan. Kerana mereka ni orang yang berkualiti. Ini kalau kita nak kritik di sendiri lah. Tapi kita nak buat macam mana? Kita dah terlambat dah. Untuk memperbaiki sistem pengajian agama agak terlambat. Jadi jalanlah apa yang ada. Tapi kita nak cerita kenapa mereka berjaya ahli perubatan. Mencipta. Bayangkan. Ada dialisis. Perawatan dialisis. Pemindahan organ. Neurologi. Yang pembedahan ada 12 jam. Tengok otak. Ya Allah. Kita simple. Macam kita. Tadi ceramah. Kita makan kopi. Apa? Makan. Minum. Betapa simpelnya pengajian agama di zaman sekarang. Tak seperti pengajian agama di zaman itu. Cutinya hanya bulan Syaban, pengajiannya lepas subuh sampai ke Isyak. Kitab-kitabnya susah dibaca. Tak difahami. Kitab-kitab yang besar. Tapi sekarang ni maisur. Jadi itu kualiti. Tapi ada lagi lah Tuhan bagi orang yang sangat sedikit daripada sedikit. Ada perubatan, maka jaga aizah dia. Jaga disiplin ilmu mereka. Sebab itu mereka lebih berjaya daripada ahli syariah. Ini bicara bukan spesifik bicara majmuk mana. Sana ada ahli syariah yang hebat, mujtahid. Tapi itu dia belajar luar biasa.
Tetapi sistem medik itu melahirkan orang yang bersama. Berbanding yang sistem syariah. Tak ada universiti syariah yang mampu mengeluarkan mujtahid. Dengan pengajian yang ada. Tak kira lah Azhar ke, Madinah ke, Jordan. Tak ada sistem. UIA ke, USIM ke. Diniyah tu tak kuat sebenarnya. Itu hakikat realiti. Kalau orang nak marah tak apa. Tapi realitinya tak ada. Cuba tunjukkan satu silibus yang boleh mengeluarkan pakar. Pakar tu dia aja sendiri, pergi talak di sana, talak di sini. Buatlah kajian. Saya buat kajian. Tapi medik, dia orang belajar sistem yang sama. Keluar tu hampir sama kehebatan mereka. Secara umum. Kalau keluar Universiti Maya, kerja, bayangkan kerja mereka 20 jam. Kalau HO tu, dia pergi 7 pagi, balik 10 malam. Tak duduk lah tu. Dota. Ini saya nak cerita bagi orang kita sedap. Sebab insaf. Insafan yang tak dapat diulang. Hanya bercerita. So, ahli perubatan, Allah Ta'ala berikan mereka keikhlasan yang sangat tinggi. Kejujuran. Bayangkan kalau tak jujur, lepas cucuk kita mati awal lagi. Jumpa ramai orang marah doktor. Marah nurse. Kalau kita faham pengajian mereka, perjuangan mereka di hospital, tak berhenti sampai 36 jam pun ada yang tak tidur 36 jam. Lebih ikhlas daripada pendakwah. Ikhlas daripada kita. Lebih ikhlas daripada saya. Lebih hebat cara fikir mereka. Maka sebab tu kita membaca Ahkamut Tib, yang kita baca dulu maqasid dia, fiqh tak apalah. Maqasid Tib. Tapi kadang-kadang dia kena cerita macam tu, baru kita ni rasa tercabar kan, rasa tak cerdik. Baru mengaji ni kena rasa tak cerdik, baru rajin. Baik, apakah yang dimaksudkan tentang qadaya muka 96? Orang sebut qadaya mu'asirah, isu-isu semasa. Al-umur ataupun isu-isu, al-masail, problem-problem, al-asya allati tahtaju ila al-bahsi, kena ada kajian. Lil-wusul ila bayani hukmiyah, untuk kita dapatkan hukum syar'i. Dan ada dua, satu mu'asarah mahdah, satu mu'asarah junin mu'asarah yang tak dibicarakan oleh ulama dulu. Satu mu'asarah ini dia ada isu lama, isu qadimah, summa ta'assarat, dia menjadi moden sebab ada penambahan-penambahan. Misalnya macam derma organ dah ada dulu konsepnya. Okey, IVF dah ada konsepnya, tapi dulu IVF dibuat dalam bentuk hanya meletakkan sperm suami ke dalam kemaluan isteri. Okey. Tak ada masalah. Itu dah bincang kurun 700 Hijrah oleh Imam Barmawi. Tapi IVF sekarang ni lain. Dia ambil ovum sebab dia beza. Sperm dengan air mani adalah makhluk yang dua berbeza. Selalu orang keliru di antara air mani dan sperm. Okey, sperm tu yang menghasilkan anak tu. Sperm dengan ovum, bukan air mani dengan ovum. Air mani ni dia membawa cecair yang membawa sperm. So kadang-kadang ada orang ada air mani tapi tak ada sperm. Dan bila kita semak balik yang dikatakan kemandulan, ada dua aspek. Ada kemandulan yang dapat dirawat apabila sperm itu hanya melekat di skrotum testis. Maka disedut sperm itu daripada testis itu, sama ada dalam bentuk sedutan ataupun membuat minor surgery, dia panggil PASA dan PASA ESA, itu istilah dia. So disimpan. Kos dia tinggi lah, puluh ribu lah. Nampak semua. Maka dibuat IVF. Disewakan di luar, bila bercantum embrio, maka diletakkan di rahim. Okey. Zaman dulu, dia tak buat macam tu. Hanya letak air mani saja. Disimpan air mani. So benda tu dia ada tapi tak sama. Dia punya dalam dia. Maka dia panggil qadiyah mu'asirah. Qadimah, thumma ta'assarat. So dia ada betul-betul mu'asarah mahdah dan dia ada mu'asarah yang gharu mahdah.
70% kutubut turas sudah cover isu-isu moden. 30% adalah qadiyah ijtihadiyah mahdah. Ya. Dan semua dalam apa nama dia kehidupan kita begitu. So, siapa yang menguasai turas, dia boleh menguasai 70% isu muasirah. Itu kajian dibuat oleh Syekh Ali Qarahdari. So, saya belajar fiqh perubatan ni dengan antara tokoh-tokoh perubatan yang besar di Mesir itu Dr. Sa'duddin Musa Hilali. Luar biasa. Kajian perubatan, dia ada buku DNA, istinsah, kita belajar dia dengan basmah wirasiyah, istinsah, banyak. Mana dekat hampir 3-4 tahun hanya belajar fiqh perubatan dengan dia aja. Jadi sebab tu sebenarnya minat saya fiqh perubatan adalah ilmu perubatan yang paling besar dalam fiqh adalah ilmu fiqh perubatan. Lebih besar minat saya daripada muamalat ataupun apa nama dia ekonomi bunuh. Tapi bila dia balik Malaysia jadi setengah sebab tak ada apa dia fiqh perubatan ni kurang sambutan sikit. Tapi insya-Allah kita markah ni kita sebarkan insya-Allah. Jadi kalau kita nak belajar perubatan kita kena explore lah ilmu biologi, study. Kan? Kena faham lah apa itu sperm, ovari, fetus. Kena belajar. Bukan kita pakar je doktor dia pakar. Kita ni nak tahu ya term-term tu apa dia. Apa beza rahim dengan ovari, apa itu testis, dia punya apa itu hormon, apa itu nukleus, apa itu zarah, apa itu apa nama dia gen, apa itu kromosom. Kena study jaluran-jaluran tu. Baru kita boleh bahas tentang ahkam tibiah. Tapi kalau tak belajar biologi, macam mana kita nak bahas tentang qadiyah tibiah? Sebab kita nak tasawur tu. Sebab asas apa dia ifta ataupun bahas adalah tasawur. Idraku mufradin tasawurun alim wa darku nisbatin bi tasdiqin musim. Itu dalam matan sulah. Kita nak tasawur, idrakul asya' ataupun kita namakan sebagai fiqhul waqi'. So kita kena duduk dengan doktor. Kita kena study, baca majalah perubatan. Kena ada kawan doktor-doktor. Ini tak berkawan dengan doktor susah. Kena hadiri muktamar, tengok apa isu dia. Misalnya isu khatan wanita. Kita hanya bahas di sudut mungkin sunnah. Dia bahas apa dia. Apa itu dia klitoris, apa faedah dia, apa semua. Baru kita boleh faham isu itu dengan bukan hanya dengan semata. Tapi alhamdulillah saya tengok tadi banyak tesis yang sudah studi semua. Mereka kena faham apa dia turas itu lebih kuat supaya mereka dapat memahami dengan mudah. So kita belajar qadaya muasirah adalah untuk berbincang dan berijtihad yang kita namakan sebagai ijtihad insya'i. Ijtihad ada dua, ijtihad tarjihi ataupun ijtihad yang dipanggil sebagai intiqai. Benda tu dah ada, kita hanya mentarjih ra'il ulama. Yang kedua ijtihad jadid, makna tak dibincangkan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka, maka kita berijtihad. Tapi bukan semua orang boleh berijtihad, mesti ada syurut dia yang diletakkan oleh para ulama kita. Iaitu yang pertama adalah penguasaan bahasa Arab dengan usul fiqh. Kalau kita gagal dua tu memang tidak boleh dibenarkan. So asas adalah menguasai bahasa Arab. Mesti belajar cara Ibnu Aqil, Mughni Labib. Kalau besar khasas Ibnu Jinni, falsafah lughah, balaghah. Kalau tak pernah belajar memang tak boleh berijtihad. Diharamkan berijtihad. Ini problem. Ya. Yumkinu takhlisu maqasid syari'ati fi tib. Yang pertama apa dia? Al-hifadhu 'ala nafsi. Menjaga nafsi. Dan juga kalau kita tambah sikit nafas, menjaga oksigen. Kalau kita tengok ilmu perubatan, macam mana kita nak tentukan kematian itu? Kalau jantung dia berhenti, adakah jantung berhenti itu mati? Sebab definisi mati ialah roh keluar. Tapi masalah kita tak nampak roh. So tu kita ada alamat.
Kalau ulama dulu dia letak dalam 5 perkara. Jantung berhenti, nadi berhenti, hidung tu lembek. Tapi itu alamat-alamat yang sekarang tidak kuat. Sekarang ni melihat kepada otak tidak berfungsi. Tapi otak tak berfungsi itu bukan mati betul-betul lagi. Tapi dia selalunya alamat akan mati. Sebab dia akan melibatkan support life, dia akan melibatkan banyak isu-isu yang doktor kena handle. Maka melibatkanlah tentang maklumat mati, syahadah dan seumpamanya. Sebab nanti ada orang mengaku pula orang yang sama. Melibatkan semualah, mengundilah, warisan lah, suami, isteri dan sebagainya. Ilmu perubatan ni mengubah pemikiran para ulama. Dulu orang kata budak-budak masa mak dia mengandung, dia minum darah mak dia makan. Jadi maka mak dia tak ada haid. Sebagai kitab fiqh macam tu tulis. Sedangkan kita belajar sains, baby tu, janin tu makan melalui placenta yang dipanggil tali pusat tu. Mengubah, kalau ulama dulu hidup, dia akan terkejut. Subhanallah, apa yang mereka bayangkan itu hanyalah tasawur akli, bukan dia tasawur, bukan dia ma'rifatul kharij. Wujud akli bukan wujud khariji. Tapi mereka tak bersalah. Itu yang ada di zaman mereka. Berapa ramai orang yang mandikan jenazah itu bukan jenazah. Betul tiba lah orang kata dalam kubur kena seksa, dia dah keluar daripada kubur. Dia belum mati. Nampak kan betapa pentingnya. Wal a'dha, kena jaga. Kita kadang ni buah pinggang, potong kaki, ada ortopedik, tulang. Dan makrifah manusia ni penting. Makna setiap tangan yang terpotongkan dia boleh disambung lebih kurang dalam tempoh 9 jam. So kalau dalam berapa jam lah, dia boleh orang kata apa, sambung balik. Kita tak tahu akan datang kalau kepala terputus, ada teknologi yang canggih boleh sambung balik kepala terputus. So mak rempit ni dia boleh hidup lagi. Nampak tak? Tak ada benda yang mustahil dalam perubatan. Forensik ilmu yang baru. Dulu kalau dibunuh macam tu. Kalau kita jumpa orang dalam sungai, kita akan kata dia lemas. Sedangkan dengan ilmu forensik yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia, kita boleh tahu walaupun dia dijumpa dalam laut, adakah dia bunuh diri, adakah dia dibunuh, ataupun dia lemas. Semuanya ada alamat. Tapi disebabkan orang syariat, dia tak minat ilmu-ilmu. Dia suka ilmu dukun. Dia suka sihir. Dia suka jin. Orang Arab kata malis dakwah. Apa isu kita dengan jin sekarang ni? Betul tak? Ustaz kan suka itu. Jadi apa kita ni, problem kita dengan siapa sebenarnya? Dengan jin ke dengan orang? Saya takut hantu, tapi saya tak nak jadi hantu tu menjadi isu saya. Tapi semua orang akan berbicarakan tentang hantu, sihir, seolah jin tu menguasai dunia kita. Sakit ni sihir, sakit tu sihir. So, sihir. Jadi makna dia kita ada problem dengan jin. Sedangkan yang perang sekarang ni bukan jin, yang perang adalah Amerika. Israel itu adalah isu. Isu ada apa yang berhajat kepada penyelesaian. So sekarang ni sihir isu ke? Wah, kita tetap tak tolak sihir, tapi sejauh mana kesan sihir pada manusia? Itu yang kita kena tanya. Sebab orang TV pun buat, cerita pun buat, masyarakat pun buat, dan kita takutkan masyarakat dengan jin dan ham. Banyak. Sedangkan Tuhan sebut innaka syaitan kana dha'ifah. Kita kena ubah pemikiran macam mana umat Islam di zaman Rasulullah, mereka beriman dengan jin, jin pun kacau, tapi tak menjadi satu syughlul syaghil. Yang disebutkan dengan hadarah, dengan bi'ah, dengan ekonomi. So, kita boleh bicara tentang jin, tapi portion kita dalam 1-2%.
Tetapi isu kita adalah isu kemanusiaan. Moral hazard, akhlakiyah, dadah. Itu isu dia. Soalan dadah pun tak dianggap sebagai jenayah. Maknanya dia adalah satu penyakit yang perlu dirawat. Dulu kalau orang isap dadah, dia dianggap penjenayah. Okey. Begitu dengan suicide, bunuh diri. Percubaan bunuh diri telah direvok. Dia punya undang-undangnya tidak lagi menjadi jenayah. Dulu kena denda lebih kurang RM1,000. Kalau mati tak habis, selesai, takkan nak selamat. Tapi sekarang ini dianggap sebagai satu penyakit yang perlu dirawat sebab pembunuhan diri meningkat. Itu isu dia. Ada kita bincang tentang isu pembunuhan diri, macam mana kita nak rawat orang yang bunuh diri. Baru ni di UKM kan, yang budak tu nak terjun. Itu isu dia. Bukan isu jin mai bilik kita. Betulkah jin, persoalan dia, betulkah jin boleh colek kita? Oh, risau juga saya kata ni. Tak hilang tengah jalan. Orang kata jin. Sebab kalau hilang di hutan je, orang kata orang bunuh. Betul ke ada orang bunuh? Ada dalil ke orang bunuh ada? Nak tengok cerita Husin tu je kahwin dengan orang bunuh kan? Tapi kita bukan menolak jin, jin wujud. Cuma betul ke ada pergabungan orang bunuh? Boleh. Tapi sejauh mana kekuatan dia tu mencolek manusia? Oh, dahsyat dah ni terjejak. Saya bimbang juga sembang macam ni. Takut turun-turun jin kepung bawah tu. Tak balik kita. Supaya apa kita nak bina kekuatan berfikir yang kuat. Kita ada ayat Quran, ada ayat kursi. Takkan tak cukup ayat kursi untuk memagak dari kita daripada gangguan jin? Adakah nak kena pagar? Macam mana lagi? So pemikiran sebenarnya kita, bila kita belajar perubatan, kita akan tengok logik. Jin ada gangguan. Alladhi yusufi sududas. Tapi taksir tu, sejauh mana kesan dia itu memberi satu, kalau dia kuat, kita hantar dia pergi perang dengan Israel lah. Kita belah jin seorang 10 ekor, lepas tu kita lepas pergi. Sebab jin tak ada kawalan, tak ada siapa boleh akses. Melainkan Israel pun dia menggunakan jin yang sama. Kita hantar 1000 ekor jin, dia pun, tapi peperangan Iran dan Amerika tak nampak jin kelihatan. Yang kita nampak bom dan seumpama dengan dia. Tapi tak apa, bukan makna kita menafikan kewujudan alam ghaib ini, tetapi persentage kita tu macam, adakah dia adalah makhluk yang sangat hebat sampai mengganggu kehidupan wanita, khususnya wanita-wanita. Dia pakai pikap hantu, jin, ni orang buat sihir, orang jadi satu belenggu dalam kehidupan. Akhirnya dia tidak berinteraksi dengan sains. Nampak poin dia? Okey ya. Kemudian yang kedua, daf'ud darar. Ilmu perubatan ini bukan setakat merawat, tetapi dia adalah satu pencegahan yang kita boleh ambil vaksin. Misalnya, ada orang anti vaksin. Dan saya pernah berdialog dengan orang yang dia doktor tapi dia menolak ilmu perubatan kerana dia kata ilmu perubatan ni Yahudi punya design. Semua orang begitu. Dia kata doktor ni suka buat pembedahan, surgery ni bukan Islam. Panadol tu semua bahaya. Pemikiran yang ada. Betul tak? Sebagai orang kamu dia punya televisi. Maka balik kajian terbukti di hospital ni, golongan ni akan bergaduh dengan doktor. Doktor ni dia nak masuk suntikan pencair darah, yang mana pencair darah ni semua ada bahan khinzir. Oh tak boleh, ni haram. Doktor dia beritahu dah, penting. Kalau tak, takut dari darah beku dia ada kesan. Problem. Sebab saya terlibat perubatan dah hampir daripada 2004 sampai sekarang.
Bila dah masuk hospital tak boleh, doktor lelaki rawat, haram, kena tunggu perempuan. Doktor perempuan tak ada. Sampai bila? Masuk bilik bedah, bergaduh lagi dengan doktor. Setengah doktor dia tak bagi suami masuk sebab suami dia akan kacau di bilik bersalin tu, labor room tu, bergaduh dengan doktor. Banyak kes macam tu. Sampai dia lost tahun, dia tak bagi dah suami masuk. Tapi problem kalau suami tak masuk, dia akan melemahkan motivasi isteri. Tapi kalau panggil macam tu, tak boleh masuk. Kena dulu lah. So, macam kita sebagai ahli syariah, kita nak sinergikan semua pemikiran ini. Sebab yang pertama, kita merendahkan ilmu sains. Sains ni bertentangan dengan wahyu. Itu satu qadiyah pemikiran yang salah. Tak ada sains yang bercanggah dengan Al-Quran. Yang bercanggah tu pemikiran orang sains. Sains tu tak bercanggah. Makhluk Tuhan. Tuhan yang mencipta alam, Tuhan tu yang menurunkan wahyu. Sebab tu kata Ibn Rushdi, tidak ada penentangan akal dengan wahyu. Kena beza isu tu semua. Tak akan ada. Misalnya saya beri contoh, macam mana pemikiran orang kita yang silap. Isra' Mi'raj adalah benda yang tak logik akal. Kalau tak logik akal, macam mana kita boleh faham? Term tu pun dah salah. Tuhan tak melakukan satu perkara yang bersifat mukjizat yang bercanggah dengan akal. Semua akal boleh terima. Itu mukjizat takrifnya bukan bercanggah dengan akal, bercanggah dengan adat. Khariqatan lil 'adah. Maknanya kebiasaan kita tak berlaku. Tapi akal memungkinkan. Itu yang kita baca dia panggil ahkamul aqli thalathah yal wujub thumma istihalah thumma al-jawaz salisul aqsam fafham munahdalat al-aqsam. Ahkamul jawaz ni mungkinan. Mukjizat benda yang mungkin, bukan benda yang mustahil. Sebab mustahil ma la yatasawwaru fi aqli, tak boleh kita fikir. Tuhan cipta Adam tanpa mak dan ayah, benda yang jawaz. Tuhan menciptakan Isa tanpa ayah, benda yang jawaz. Kalau mustahil tak boleh. Itu saja melemahkan pemikiran Islam. Oh, Isra' Mi'raj ni adalah benda yang tak logik akal. Dia pun tak faham apa maksud tak logik akal. Orang buat kapal terbang, jet, apa semua. Apa yang bercanggah dengan akal. Itu mukjizat yang besar. Kalau Abu Lahab hidup, dia pening. Dia menyesal. So, persoalan Abu Jahal dan Abu Sufyan tentang Isra' bukan qadiyah mustahil. Qadiyah, dia kata kami pergi Palestin tu 3 bulan. Ya, qadiyah adat, bukan qadiyah akidah. Sebab tak mengaji matan kharidah tu je. Itu mengaji matan lagi. Baik. Wa kullu ma huwa dararun aw khabith. Semua benda yang memberikan kemudaratan, harmful kepada otak, kepada semua medik boleh. Melainkan medik tak boleh rawat rohani. Itu mizan nubuwah. Bila main rohani, iman, itu wahyu. Semua aspek medik boleh selesai. Itu term perubatan juga ada yang dia mungkin orang panggil tasamuh fil mustalahat. Ni tak ada ubat maksud dia sekarang ni. Sebab semua mungkinan. Dahulu bayangkan orang sakit jantung, tak ada ubat mati. Kan dulu orang mati cepat. Dan kalau orang kata ni jin, orang tu macam tu jin. Padahal dia kena heart attack. Dia kena batu karang. Dia bawah pinggang dia rosak. Jadi bila rosak bawah pinggang, seminggu je boleh hidup. Dah tak kencing, dah apa semua. Toksin dah penuh, muka pun jadi hitam. Mati. Sekarang ni ada dialisis, boleh hidup sampai 20 tahun. So ilmu perubatan ini tak mengubah takdir, dia mengubah ahwal kita. Sebab tu pahala doktor sangat. Kenapa dia mengahyakan nufus? Wa man ahyaha fa ka'annama ahya. Saya ada sahabat Ustaz Abdullah Khairi. Dia buat pembedahan bawah pinggang 90 berapa? 94 lah. Sampai sekarang hidup. Orang yang derma tu pahala macam mana? Lepas kita tak nak ramai bomoh, kita nak ramai. Itu tak masuk lagi khatan.
betapa jenayah khatan cukup banyak. Potong silap tak bius. Bayangkan orang dulu khatan tak bius. Potong macam tu. Saya rasa ya Allah betapa banyak jenayah, tapi masa tu dimaafkan sebab tak ada sejarah. Tapi zaman sekarang tak boleh dimaafkan khatan tanpa bius. Menyiksa. Khatan kita ada dua sekarang, sama ada klip ataupun dengan laser. Tak boleh guna pisau lah. Tapi dalam ilmu perubatan, khatan bukan medicine. Dia adalah tambahan daripada apa dia doktor. Tak semua doktor terima khatan. Dia ada isu kat situ. Tapi benda tu boleh selesai. Mungkin mereka tak terima sekali, akan datang. Tapi sekarang ni kajian menunjukkan khatan lelaki sangat bermanfaat. Cuma khatan wanita isu dia. Adakah ia sebahagian daripada masyru'an ataupun mahzuran? Tapi di wilayah kita masih kekalkan benda itu masyru'an dan masih kekal wajib, tapi mesti dilaksanakan oleh pakar. Tak boleh bidan. Kita tak mengizinkan bidan ataupun tok mulia. Zaman sudah berlalu. Sama yang beranak tak boleh kita terima bidan dan sambut. Sangat berisiko. Kena doktor, melainkan darurat lah. Kawasan tu tidak ada hospital, tak ada klinik kesihatan, memang duduk dengan bidan itu dimaafkan. Tapi kawasan yang ada hospital tidak boleh beranak melalui bidan. Kerana high risk, membahayakan nyawa dua-dua pihak, ibu dan juga kalau lambat beranak takut jadi mental, jadi cacat. Dia makan najis ke apa, rongsang ke. Kalau tak boleh beranak, nyawa ibu banyak. Jadi bila kita belajar perubatan, insya-Allah kita akan nampak otak kita pun dah mula berfungsi. Barulah seronok kehidupan kita. Kalau kita hanya belajar wuduk tayamum je, takkan sampai 20 tahun. Kan? Kena ubah. Maqasid yang ketiga, al-hifaz ala sihah wal amru bitadawi. Kena rawat. So rawatan daripada mula kita vaksin anak kita. Ada ayah dan ibu tak mendalkan bayi itu disuntik. Sangat berisiko. Tak apa, dia nak makan habatus sauda ke, dia nak ambil apa, tak apa. Okay. Tapi kenalah jumpa doktor. Biar dalam rekod dia ada satu kekuatan. Dia difak. Dalaman tu kuat. Sebab gambaran orang yang vaksin ini, kata doktor pakar, orang yang melintas highway dengan jejantas. Sangat persentis untuk kena langgar tu susah. Orang yang tak ambil vaksin seolah melintas highway tanpa jejantas. High risk. Kalau tak kena langgar lah, kena langgar melambung. Masa kita nak buat vaksin, anti vaksin tu, habis tu, tak saya kena semua. Apa yang sampai sekarang tak kenal je. Tapi tak apa, sebab kita, bila kita ada ilmu, berdasarkan kajian, kita tak takut. Sejuta orang maki pun tak, kita tak sabut. Yang kita ada bergoyang sebab kita taklid. Kita tak yakin dengan ilmu kita. Jadi main 10 orang tam, kita tukar mazhab pula. Dan, jadi kita tak boleh menerima berdasarkan pemikiran orang. Mesti kita faham, belajar sains, belajar fiqh secara kefahaman, baru kita ada satu pendirian. Walaupun betul khilaf, tapi kita ada satu tasawur yang jelas. Wal amru bitadawi. Kita alhamdulillah macam-macam. Sekarang ni rawatan kita ada KKM, itu semua maslahah. Bayangkan kata KKM, susah kita. Tak ada badan berautoriti, susah kita. Baik. Yang keempat, tamkinul insan min tahqiq risalat istikhlaf. Kajian menunjukkan ilmu perubatan menyumbang ekonomi lebih kurang 30%. Bayangkanlah kalau tengok semua pemimpin, raja, semua ada doktor peribadi. So kalau tak ada doktor peribadi, sangat berisiko. Jadi pekerja kuat. Kena ada orang yang rawat mereka, cek darah, cek BP, cek gula. Bayangkan kalau tak ada doktor. Orang ni penting dalam negara, tiba-tiba sakit, tak ada orang rawat. Hilang satu khazanah. Profesor yang hebat, kalau dia sakit, siapa nak rawat doktor? Sebab tu kita kena berterima kasih kepada doktor. Kerana doktor ni dianggap sebagai malaikatur rahmah.
Islam menganggap mereka ni malaikat itu ramah sebab yang datang kepada mereka semua orang problem dan mereka sanggup merawat kita. Tapi narratif yang dibawa, kita akan marah doktor, kita akan marah nurse. Itu budaya yang basic. Mereka hidup dalam keadaan tak seronok, dalam bilik mayat, dalam orang sakit, dengan darah, dengan kencing, dengan najis. Tapi masyarakat jarang menghargai kumpulan doktor. Ini bercanggah dengan apa yang disebut oleh Ibn Qayyim Jauziyah, kerajaan wajib mempertahankan institusi perubatan. Kerana dia adalah ilmu yang paling mulia selepas syariah. Mengatasi ilmu accounting, mengatasi ilmu law, mengatasi ilmu. Orang yang belajar perubatan ni lebih dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu. Seperti kata Imam Ibn Rushdi, man ta'allama ilmu tasyrih izdada imanan. Siapa yang belajar ilmu anatomi bertambah iman. Tak ada orang kata siapa belajar ilmu matematik dia akan bertambah iman. Cerdik bertambah lah. Tapi iman ni sebab siapa yang belajar ilmu anatomi dia akan belajar satu persatu makhluk insan. Tengok orang, tengok ke mata kita ada air yang cukup. Lebih tak boleh, lebih bahaya. Kurang tak boleh, mata kering. Create business ada ilmu. Kuku, semua protection. Semua saraf protect kita. Kalau lumpuh tak ada apa dah, tak ada maklumat. Sakit tu adalah signal. Gigi, dentist, hajat, ini semua berhubungan orang-orang jantung dan sebagainya. ENT semua. Telinga, hidung. Ilmu vokal ni ada. Saya buat pemeriksaan, saya vokal. Ada otot, dia beza vokal dengan voice. Voice orang asli, vokal dia yang menggunakan otot. Bila kita berceramah dengan menyanyi, kita guna vokal. Lepas tu beza vokal dengan voice. Voice orang, bila orang tu bercakap lain, bila menyanyi suara lain. Itu vokal. Cakap biasa ni voice. Hai. Kita boleh train suara kita jadi sedap dengan latihan. So, penceramah pun kita buat di Jabatan Mufti, buat pemeriksaan pertama tengok vokal dia. Dah ada rawatan. Dah ada cara bercakap yang betul supaya kita sustain untuk berbicara sampai ke tua. Kalau tak jaga vokal, lama-lama suara kita pecah. Itu yang ilmu perubatan, membantu pendakwah. Macam ni. Fi tahqiq risalatil istiqlal. Tanya polis, semua kena sihat. Siapa yang buat mereka cakap? Takkan ustaz lah. Selawah. Mengaji kuliah syariah, dia buat mereka cakap. Ajaib. So kita tengok kepentingan ilmu perubatan. Nas-nas ulama. Yaqulu Imam Ghazali wa amma fadlu kifayah fa kullu ilmin la yustaghna anhu fi qiwam umuri din. Nak memperkasakan urusan agama tertib. Sebab tu kesan dia kalau kita belajar medik ni bukan fatwa, min babit takhrij boleh ambil zakat kerana ilmu perubatan adalah ilmu din. Ilmu perubatan adalah ilmu syariah min jumlati ulum Islamiyah. Maka dia berhak dapat zakat fi sabilillah. Jadi dia sama seperti belajar ilmu fiqh. Kedudukan medik dengan fiqh adalah sama. Ada beza. Mereka pewaris Nabi, kita pun pewaris Nabi. Mereka pun termasuk innama yakhshallaha min ibadil ulama, kita pun termasuk dalam. Lalu hanya menyebutkan innama yakhshallaha min ibadil ulama ni ulama syariah, tak termasuk ilmu yang dinamakan sebagai Islamiyatul ulum. Jadi mereka pun boleh berbangga dengan syaraful Quran, kita pun berbangga dengan syaraful Quran. Kena ubah pemikiran. Mereka pun ada syuyukh mereka. Mereka ada haibah, mereka ada kod etika mereka. Tapi kalau kita tengok dari sudut haibah, doktor lebih haibah daripada kita. Si pakaian dia, si gaji dia, dari sudut keselamatan dia, dari sudut semua. Segi kepintaran dia lebih berjaya daripada
secara umum. Tapi secara khusus adalah asatizah yang berjaya, pakar-pakar yang hebat. Tapi secara umumnya, kalau kita buat perbandingan kecerdikan ahli perubatan dengan ahli syariah, ahli perubatan lebih cerdik daripada kita. Mereka yang sekolah, mereka yang lebih belajar lama daripada kita. Baca buku berbelas jam, cuti sikit. Sebelum kita buat pendataan ini, takkan kita nak kata kita lebih hebat daripada pelajar perubatan. Dah kita cuti panjang 3 bulan. Banyak cuti pengajian agama Islam. Cuti lagi, program persatuan lagi. Apa lagi? Banyak program betul ni. Ada pun perubatan sangat terbatas program mereka. Kerana mereka tak sempat. Mereka kena pergi makmal, kena pergi labor room, kena pening jadi pelajar perubatan ni. Sebab hidup mereka buku ke makmal, buku ke hospital. Jumpa patient. Ada pun orang syariah. Kita bukan syariah masuk usuluddin kan semua. Kita ke mana? Okey. Habis kelas kita ke mana? Cuba buat kajian. Nampak tak? Saya cakap ni betul sebab saya macam hati. Saya duduk pribadi lama, 6 tahun saya duduk kat, masa duduk dalam perubatan. Ada yang malas, ada. Tapi majoriti. Ada kawan saya tu study sehari 12 jam. Hujung minggu je satu. Yang budak-budak dia duduk ni. Hari biasa dalam 4 jam. Sebab akademi sebenarnya sama je kita. Sebab ya, mengajar agama pun kena sehari 12 jam juga. Tetapi kita tak baca 12 jam. Kalau hari pengajian kita kena baca sehari 4 jam. Tapi hujung minggu kena 12 jam. 8 jam ke atas lah. Tapi tak berlaku dalam kebanyakan orang. Patutnya macam tu. Kena payah. Kena baca kitab yang susah. Exam payah. Kena hafal Quran. Baru jadi betul dari syariah. Baru otak dia clear. Inilah cerita awal. Ni dekat 10.50 panjang cerita medik. Lalu cerita saya. Nanti kita bincang pula alaqah. Sonok punya medik. Memboringkan. Tapi saya sonok sebab tak pernah jemu sekarang ni. Perubatan tak pernah jemu. Al-alaqat mutabadilah bainal fiqh wa fiqh. Apakah hubungan silaturahim di antara fiqh dan perubatan? Di antaranya saya bagi satu dulu. Inna jami'a masail at-tib takhda'u fil Islam li ahkam. Semua ilmu perubatan mesti ada syariat compliant. Semua aspek. Nak pakai gigi palsu ke, gigi emas ke, nak pakai botok ke, PRP ke. Min haitsul hillu wal hurmatu wa min haitsul iltizam bil akhlaq wal adabi maqbul. Kena jaga rahsia. Kena minta izin, ahkamul izin. Semua kena jaga. Banyak ahkam lebih. Lepas tu di UAE bagus, kita puji UAE sebab dia melakukan perubatan dikombainkan dengan pengajian fiqh Islam di UAE. USIM pun ada. Jadi dalam saja perubatan tu mesti belajar juga fiqh perubatan. Tak apa, tapi orang syariah belajar tak? Siapa yang belajar di sini fiqh perubatan secara takhasus dalam diri? Macam mana kita nak bayangkan, macam mana kita nak bicara, kita tak nak belajar, macam mana kita nak bicarakan tentang hukum perubatan kalau orang tanya? Muskilah tak? Tapi tadi orang nak sebut pelayar nanti. Studio sonor lah. Ada sini terlibat ke? Tak payahlah kan. So, duniawi kan. Ni belajar ni. Tu duniawi. Ni ukhrawi. Makna belajar ilmu perubatan ni lebih afdal daripada pergi tolong berkempen. Sebab macam ADM pun semua orang mengundi lah. Tak berkempen pun orang mengundi, kempen pun orang mengundi. Dan dah ada media sosial dah. Dan tak buat kempen pun tak apa. Dah ada YouTube, dah ada orang kata apa media sosial ni. Mana dah buat okey, tapi kalau tak buat pun pilihan raya tetap
Berlaku. Mengundi tetap. Tapi yang ni kena mengaji. So insyaAllah. Sajalah ni. Sonok-sonok ya. Tak lagi viral pula kata. Kena hantar lagi. Ini mufti. Dia panggil apa? Mufti Walaun. Dia panggil macam-macam. Tapi catatan bagi ilmu perubatan ni, pada pandangan saya, masyarakat sangat suka tapi tak ada orang nak mengajar. Sebab apa dia tak? Sebab kalau muamalat ramai dah alhamdulillah. Islamic banking ada pengajar khusus Islamic banking. Islamic finance. Tapi tak ada orang mengaji, tak ada subjek kat negeri ni pengajar khusus untuk mendalami ilmu perubatan. Menunjukkan dalam masyarakat belum nampak benda tu crucial lagi. Di kalangan universiti pun tak nampak sangat benda tu yang penting. Dia punya, sebab dia tak ada regulator, dia tak ada satu, dia tak macam Islamic banking, dia ada akta. Kita akta kita ada akta apa dia medical, cuma dia more kepada civil law lah, tapi syariah tu tak ada. Tapi kita belajar lah, insyaAllah. Saya yakin kalau buku ni kita buat selalu boleh khatam. Ni hanya underlying ya. Tapi dia pun tak kami banyak sebab perubatan ni terlampau banyak. Hatta kalau kita bincang minum apa nama dia, Red Bull tu apa hukum dia? Sebab Red Bull tu racun. So dia ada dawabit minum Red Bull tu dengan Levita. Yang mana budak-budak tak boleh makan, kemudian orang mengandung tak boleh makan. Jadi ahkam dia. Jadi tak boleh dijual open macam tu. Dia punya asar dia. Itu kita belum masuk lagi ahkam farmasi, saidaliyah, ubat-ubat, dan siapa yang dapat ubat, syarat-syarat uji kaji dia, rangsangan daripada kerajaan dan sebagainya. So itu penting. Kemudian yahtajul fiqh Islam ila tib. Kalau kita baca resolusi majma' fiqh penuh dengan di JAKIM pun penuh ada baca resolusi 81. Banyak kajian-kajian JAKIM, alhamdulillah banyak buat kajian perubatan, sangat-sangat bagus. Cuma mungkin orang tak baca. Orang suka baca akidah, kan? Tahu akidah, jadi baca yang ni semua. Akidah kita sebenarnya dalam Malaysia ni saya yakin semua akidah kita sahih. Dari Sarawak sampai ke Perlis. Problem tu lain, tapi makna orang kita ni semua akidah selamat, tak ada khurafat apa. Khurafat tu berlaku pada amalan, tapi akidah kita semua mentauhidkan Allah. Tak ada siapa yang mensyirikkan Allah. Syirik itu bukan Islam. Semua orang Islam di Malaysia 60% berhak masuk syurga dan semuanya tak ada syirik-syirik apa. Dia pergi kubur ke apa tu cerita lain. Tapi dia Muslim. Jadi kena faham isu tu. Lepas tu bincang isu lain. Kadang-kadang seletih juga orang ada paksa kita bercakap tentang kubur. Oh, ya, baiklah kata bagi orang lain lah. Kita nak bincang ilmu perubatan ni. Dia kena ubah masyarakat, tinggalkan semua perbincangan tu. Cubalah sebulan tu berhenti tu. Isu tawasul ke, isu istirasah ke, ziarah kubur. Cuba bertenang sebulan. Sosok fikir Rasulullah dengan manusia aja. Mereka ni insya-Allah, mereka ni muwahhidun. Mungkin ada kesilapan sikit apa. Orang Malaysia telah rosak kefahaman mereka syirik. Allah kata. Cuba dah relax insya-Allah, takkanlah satu dunia golongan kuburi tau, orang kuburi tau. Ambil gambar apa dalam ni oleh kuburi tau. Duduk bertawasul dengan kubur syekh apa. Tak apalah, mereka nak duduk kat kubur pun. Walaupun kita tak semua bersetuju, tapi cuba rehat sah. Rehat sah, nak minum kopi tiap tarik, minum jus ke kopi. Cuba kita relax daripada mentah mahu Islam. Pergi ziarah, Assalamualaikum, ajak minum kopi. Ini hari-hari hentak orang Islam. Orang Islam syirik, sama dengan Buddha, sama dengan tak penat kalau kita baca kitab mengaji fiqh perubatan pula. Kita tengok ni apa dia DNA. Kalau dia berjawab, alhamdulillah. Tak, saya ni akidah aja, saya nak jaga umat. Soalan kita ni perasan kita seorang yang pandai akidah dan kita seorang aja yang faham tentang akidah dan seorang kita muwahhidun dan orang yang semua musyrikun ataupun Islam dah bergerak 1500 tahun dah. Takkan umat Islam ni dalam keadaan dhaif jiddan. Tahu sangat agama kita tak berjaya membentuk umat Islam yang faham Tuhan. Ni akidah tak betul, kita ni sunni Al-Quran sunnah. Tu kami ikut apa? Betul tak?
Saya kata kami tak ikut Quran Sunnah. Kami kita jauhi. Ada kefahaman ajaib. Kalau dia belajar perubatan, dia akan sah. Fal faqih la yumkinuhu al-hukmu ala kauni hadha tasarruf aw syai'i fi alam at-tib halalan aw haraman. Kalau kita nak bagi jawapan, orang tanya kita macam mana kita nak buat sekarang ni isu kita nak simpan sperm sebab dia punya testis ada kanser, kemudian kita nak simpan, dia kahwin buat IVF. Orang kena tasawur nak keluarkan yang ni macam mana, nak simpan macam mana, syarat mesti berkahwin, boleh tak anak satu ke ataupun dua ke tiga ke, pemilihan janin. Misalnya dia nak perempuan 5 orang, okay, yang ketiga ni dia buat rawat IVF tapi saya tak nak perempuan, saya nak lelaki je. Kita tentukan XY, X dengan X, jadi anak perempuan sebab XY jadi lelaki. So apa nama dia, amaliah itu doktor tu yang menentukan apa nama dia anak lelaki. Adakah bercanggah dengan takdir Allah? Ada mula ada masuk. Doktor tidak membicarakan tentang takdir Allah, doktor tidak membicarakan tentang akidah, dia membicarakan tentang al-akhdh bil asbab. So tidak ada topik bercanggah dengan akidah kerana kita proses rawatan. Jadi dia buat, saya tak arti mana tak buat macam mana, tapi dia akan jadikan janin dia dapat dia embryo itu dalam bentuk XY untuk dapatkan anak lelaki. So yang menentukan pemilihan, dia panggil pemilihan janin itu adalah hasil dari permintaan ibu bapa, maka dapat anak. Adakah itu benda yang bertentangan? Orang yang rigid, ini tidak redha dengan qada Allah. Nampak dia tidak faham sahih. Kalau macam tak boleh berdoa, ya Allah kurniakan aku anak lelaki. Apa yang kita boleh doa, mesti kita boleh buat. Faedah doa adalah kita boleh buat. Ni kita, ya Allah bagi aku masuk syurga, tapi kita tak boleh buat amalan ke syurga. So, bila kita boleh berdoa untuk dapat anak lelaki, kita bolehlah buat pemilihan anak lelaki. Apa masalah dia? Tapi dengan syarat-syarat dia. Bila orang tak belajar perubatan, tidak faham tabiat perubatan, bukan ilmu akidah, dia adalah ilmu sains, tak berkaitan dengan akidah. Akidah tu dia ada payunnya, tapi dia bukan dalam subjek ilmu akidah. Dia adalah ulum aqliyah dan tajribah, maka tak ada isu akidah. Tak akan ada orang yang murtad sebut nasibillah doktor ni rawat aku. Tak akan murtad orang yang sebut doktor ni lah yang sembuh aku. Tak akan murtad orang yang kata doktor ni lah yang selamatkan aku. Itu semua mimbab idhaf, dan orang Islam dia i'tiqad dah semua Tuhan. Tapi ada orang was-was tak boleh sebut. Itu kena sebut Allah yang bagi, doktor yang panjang yang cerita dia. Nampak tak masalah kefahaman orang Islam? Tadi saya tengok ada seorang TikTok tu, kita tak boleh sebut 1+1 kena sebut 1+1. Allah yang Ta'ala bagi, maka dia jadi 1. Apa nak jadi ni? Nampak keajaban dalam Paul dia panggil halakal mutanaqqa'. Umat Islam yang dipanggil al-aqidah, mereka aqidah sa'biyah, sukar untuk mengkafirkan seseorang sebab dia faham dah. Dia sebut doktor yang menyembuh macam dia sebut mak dia yang bagi dia makan. Dan Rasulullah pun guna begitu, nahnu razaqnahum, kami yang bagi rezeki, maksud bagi gaji. Salah. Tapi yang penting bila idza sahha an-niyah dan juga tasawuf, tak ada syirik di situ. Kalau kita faham dah. Terima kasihlah kamu tolong kat saya. Tak ada syirik. Dia yang bagi, selama ni dia yang bagi saya makan, akan tak syirik. Mak saya yang bagi makan, kafir. Kenapa? Allah yang bagi makan, tapi melalui mak kamu, panjangnya cerita dia. Sebab kita dah faham dah. Tak ceramah sangat. Dan kita muwahhidun. Alaikum anfusakum la yadurukum idza tadaitum. Bila kita dah insya-Allah tak ada. Agama kita simple, janganlah kita mengetatkan sampai orang tu kena sebut insya-Allah. Tak sebut itu makruh. Tapi jangan semua perkataan. Dia dah sebut tu Allah yang bagi, kemudiannya guru yang bagi ilmu. Salah syirik tu. Allah yang bagi ilmu, guru ni dia tolong ajar, itu hakikat. Tapi kita berbincang tentang mazahir, kita tak berbincang tentang yang disebut sebagai, yang disebut istilah dia apa dia, di antara mazhar dan manba', makna dia apa dia, al-asl itu daripada Allah. Mazhar Tuhan bagi kepada kita,
Mazhar, kerajaan yang bagi rezeki. Mazhar, ibu bapa yang bagi makan. Tapi hakikat Allah, itu semua makruf. Tapi dah kita dah jadi orang Islam, kita tak bercakap dengan bahasa hakikat. Kita tak bercakap dengan bahasa asli, kita kan bahasa adat. Siapa yang bagi makan? Mak kita. Siapa yang bagi rawatan dan bagi sembuh? Doktor. Ada muskilah ke akidah kayak itu? Kafir kita. Nampak tak? Ini sekat tu. Nanti kita cerita panjang. Perubatan ni ilmu yang paling. Kalau kita bicara, kami belajar doktor ke kanan tu daripada pagi sampai ke 5 petang. Sebab dia sangat sonok. Lebih sonok daripada fiqh yang lalu dia mau praktikal cantik dan seumpama dengan. Wallahu a'lam, kita sambung nanti. Okey Fiqh media. Benar ya? Okey. Kita buka soalan. 5 minit hanya lama kan? Okay. Ada soalan tak? Tak ada kita minum lah. Kita bertemu lepas ni. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.